akses jalan yang paling cepat, ikut jalan kampung. Nak dijadikan cerita, aku daripada rumah ex aku, sebab ex aku ada buat makan-makan. Dalam pokok aku balik lewat juga dalam pukul 12 sebab settle kemas apa semua. Exhaust aku bising kalau kena tahan roadblock memang kena. Dan aku tahu jalan pekan tu jalan yang ada roadblock. Aku pun pilih jalan kampung. Jalan yang berbukit. Dia dekat tapi berbukit. Jadi aku decide untuk yang berbukit lah jalan kampung tu. Jadi aku pun naik traffic light simpang 4, aku belok kanan dah naik bukit. Dia akan naik bukit. So confirm aku akan dengan gear 1 ataupun gear 1 motor kan. Aku naik dengan gear 2. Gear 2 aku rasa dah boleh naik dah. Aku naikkan gear 3. Motor mengerang. Aku macam berat motor ni. Aku turun gear 2. Berat juga. Aku turun gear 1. Press juga. Meter aku dekat 40. Aku slow pukul 12 tengah malam. Siapa bawa aku tak tengok punca ke belakang. Tak tengok pun side mirror. Aku tak tengok. Tak apa. Aku niat macam ni. Aku nak balik. Aku rasa macam ada something. Aku niat dalam hati macam aku nak balik ni. Aku letih. Aku penat. Jadi janganlah kacau ke apa ke. Aku niat nak balik. Lepas bawa tolong orang. Lepas tu motor tu jadi gear 1 tu dia macam aku press kuat lah. Bila aku niat gitu press motor daripada 40 tu naik jadi 50 dia punya. Aku masuk gear 2. Bawa laju turun bukit. Laju naik bukit pulak mak. Dia ada 3 bukit yang paling tinggi lah. Bukit yang kedua. Waktu tu aku gear 4. Motor tu berat balik. Daripada 100 turun ke 80 balik. Aku macam sedap. Lepas tu aku press dekat 40. Aku slow pukul 12 tengah malam. Siapa bawa aku tak tengok punca ke belakang. Tak tengok pun side mirror. Aku tak tengok. Tak apa. Aku niat macam ni. Aku nak balik. Aku rasa macam ada something. Aku niat dalam hati macam aku nak balik ni. Aku letih. Aku penat. Jadi janganlah kacau ke apa ke. Aku niat nak balik. Lepas bawa tolong orang. Motor tu jadi gear 1 tu dia macam aku press kuat lah. Bila aku niat gitu press motor daripada 40 tu naik jadi 50 dia punya. Aku masuk gear 2. Bawa laju turun bukit. Laju naik bukit pulak mak. Dia ada 3 bukit yang paling tinggi lah. Bukit yang kedua. Waktu tu aku gear 4. Motor tu berat balik. Daripada 100 turun ke 80 turun ke 40 balik. Aku macam sedap. Lepas tu aku press turun gear 1 lepas. Aku pun macam tak lagi ni. Aku berhenti tengah-tengah bukit kedua tu. Aku berhenti. Aku tengok side mirror. Dia akan box motor dia kain putih. Dia lembaga macam bawa motor ada duduk atas pokok. Aku tukar. Aku tak kisah apa ni. Kita dah sampai dah. Masuklah dulu. Saya nak parking motor. Kayak gitu. Masuk dulu saya nak parking motor. Saya aku kali tengok ni tak ada. Aku start motor. Aku bawa laju apa semua. Bukit mengelas sekali. Dia laju sangat. Tapi bila kita tengah laju tu kita nampak dia duduk tepi jalan. Macam dia duduk tunggu tepi jalan. Macam dia tunggu seolah-olah kita nak ambil dia balik. Bila sekilas pandang gitu dalam hati macam aku silap saya ambil. Siapa lah Mama pula cakap macam ni. Iman dia bawa balik setan. Mama kata gitu. Bawa balik setan. Aku pun Mama tak tahu apa jadi Mama. Sejak boleh tu aku kurang aku di jalan tu. Lepas tu dia teknik dia cara-cara tu. Sebab aku pun dapat juga benda-benda tu daripada orang juga. Kalau ada benda penumpang berhenti dulu cakap okey dah sampai. Dia betul. Dia sekarang motor yang pakai sekarang ni. Situ aku nampak pada mata aku sendiri. Itu memang betul-betul lah. Betul-betul. Dia bukan macam bila penampakan orang yang ada anugerah tu dia takkan nampak betul-betul apa kita kata yang ada anugerah. Tak mungkin waktu tu tiba-tiba dia nak tunjuk. Tapi bukan dalam betul-betul real bentuk dia kan.
aku naikkan kereta X aku lah, satu yang sebelum Causeway. Rumah aku dengan rumah dia adalah jarak 15 minit saja. So nak ke rumah dia ada akses jalan bandar, jalan pekan, dan ada akses jalan yang paling cepat ikut jalan kampung. Nak dijadikan cerita, aku daripada rumah X aku, sebab X aku ada buat makan-makan, dalam pokok aku balik lewat juga dalam pukul 12 sebab settle kemas apa semua. Exhaust aku bising kalau kena tahap roadblock memang kena. Dan aku tahu jalan pekan tu jalan yang ada roadblock. Aku pun pilih jalan kampung, jalan yang berbukit. Dia dekat tapi berbukit. Jadi aku decide untuk yang berbukit lah jalan kampung tu. Jadi aku pun naik traffic light simpang 4, aku belok kanan dah naik bukit, dia akan naik bukit. So confirm aku akan dengan gear gear 2 ataupun gear 1 motor aku pun naik dengan gear 2. Gear 2 aku rasa dah boleh naik dah. Aku naikkan gear 3, motor mengerang. Aku macam berat motor ni. Aku turun gear 2. Berat juga. Aku turun gear 1. Berat juga. Meter aku dekat 40. Naik. Aku slow pukul 12 tengah malam. Siapa bawa aku tak tengok pun cermin belakang. Tak tengok pun side mirror, aku tak tengok. Tak apa. Aku niat macam ni. Aku nak balik ni. Aku rasa macam ada something. Aku niat dalam hati macam aku nak balik ni. Aku letih, aku penat. Jadi janganlah kacau ke apa ke. Aku niat aku nak balik. Aku lepas buat tolong orang. Lepas tu motor tu jadi gear 1 tu dia macam aku press kuat lah. Bila aku niat gitu, press motor daripada 40 tu naik jadi 50. Dia senjak. Aku masuk gear 2. Bawa laju turun bukit. Naik bukit pulak mak. Dia ada 3 bukit yang paling tinggi lah. Bukit yang kedua. Waktu tu aku gear 4. Motor tu berat balik. Daripada 100 lebih turun ke 80 turun ke 40 balik. Aku macam sedap. Lepas tu aku press turun gear 1 lepas. Aku pun macam tak lagi ni. Aku berhenti tengah-tengah bukit kedua tu. Berhenti aku tengok side mirror. Dia akan box motor dia pakai kain putih, dia lembaga macam motor ada duduk atas box. Aku pun tukar. Lepas tu tak pisau aku rokok. Kita dah sampai dah. Masuklah dulu dia nak parking motor. Masuk dulu saya nak parking motor. Saya rokok. Aku kali tengok dia tak ada. Aku start motor. Aku lepas laju apa semua. Bukit ngelas sekali. Dia laju sangat. Tapi bila kita tengah laju tu kita nampak dia duduk tepi jalan. Macam dia macam duduk tunggu tepi jalan. Macam duduk tunggu seolah-olah kita nak ambil dia balik. Bila sekilas lagi dalam hati macam aku silap saya ambil. Sampai lah rumah. Mama pula cakap macam ni. Hai mandi bawa balik setan. Mama kata gitu. Balik lewat bawa balik setan. Aku mama tak tahu gapo jadi mama. Sejak boleh tu aku kurang kat guna jalan tu. Lepas tu dia taktik dia cara-cara tu. Sebab aku pun dapat juga benda-benda daripada orang juga. Kalau ada benda penumpang berhenti dulu cakap okey dah sampai. Dia pun sekarang ni motor yang paling pakai sekarang ni. Situ saya tak nampak mata aku sendiri.